Assalamualaikum, berkhabar semua. Kita kita baca kitab Sabah lagi ni. InsyaAllah. Kita punya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad alaina min fadhilina rahmatika ya rabbal alamin. Iaitu Sabah bertajuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Al-As radhiyallahu anhu. Dakwah Nabi kepada Sayyidina Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Sayyidina Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu telah memeluk Islam. Beliau ialah orang yang pertama daripada kalangan adik-adiknya yang memeluk Islam. Kemudian keislaman beliau beliau telah bermimpi disuruh berdiri di pinggir neraka Jahannam. Beliau menyatakan bahawa keluasan neraka itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Beliau juga nampak dalam mimpinya itu bahawa ayahnya datang dan menolaknya masuk ke dalam neraka, dan beliau nampak Rasulullah SAW memegang pinggangnya agar dia tidak jatuh ke dalam neraka itu. Beliau terpanjat dan bangun daripada tidurnya lalu berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah SWT bahawa mimpi ini ialah mimpi yang benar." Kemudian beliau telah bertemu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan telah menceritakan semua itu kepadanya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, "Allah telah menginginkan kebaikan untuk kamu. Inilah Rasulullah SAW. Kamu ikutlah dia. Takbir mimpi kamu itu ialah sesungguhnya kamu akan ikuti dia dan kamu akan masuk Islam dengannya. Agama Islam akan menghalang kamu daripada masuk ke dalam neraka, sedangkan ayah kamu akan masuk ke dalamnya." Dan beliau terus pergi bertemu Nabi SAW. Sedangkan pada masa itu, beliau terus bertemu Nabi SAW. Sedangkan pada masa itu baginda SAW berada di Ajiyat. Beliau terus berkata, "Wahai Muhammad, kepada apakah yang kamu dakwahkan? Baginda SAW bersabda, "Aku mendakwahkan kamu kepada Allah yang Maha Esa, tiada sebarang sekutu baginya, dan bahawa sesungguhnya Muhammad ialah hamba dan pesuruhnya, dan agar kamu berhenti daripada menyembah batu yang sedang kamu lakukan sekarang, kerana batu itu tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat, tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh memberi manfaat, dan ia tidak mengetahui siapakah yang menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya." Lalu Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahawa sesungguhnya Tuhan ialah pesuruh Allah SWT." Rasulullah SAW menjadi sangat gembira dengan keislamannya. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu telah menghilangkan diri dari rumahnya, dan ayahnya telah mengetahui mengenai keislamannya, lalu menghantar orang untuk mencari Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Kemudian beliau dibawa pulang. Ayah beliau telah mencaci maki dan memukul kepala beliau dengan tongkat yang ada di tangannya sehingga tongkat itu patah. Ayahnya berkata,
aku sama sekali tidak memberi kamu makanan. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu membalas, jika ia tidak memberi aku makanan kepadaku, jika ia tidak memberi makanan kepadaku, sesungguhnya Allah SWT akan memberi rezeki kepadaku. Sesuatu yang boleh. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu membalas, jika ia tidak ingin memberi makanan kepadaku, sesungguhnya Allah SWT akan memberi rezeki kepadaku. Sesuatu yang membolehkan aku terus hidup. Kemudian dia terus pergi kepada Nabi SAW. Dan baginda SAW sentiasa mengambil berat tentangnya. Dan beliau selalu dan beliau selalu berada bersama baginda SAW. Dalam satu riwayat lain dinyatakan bahawa ayah beliau telah mengantar anak-anaknya lain yang belum memeluk Islam serta hambanya bersama Rafiq untuk mencari Khalid, dan mereka telah menemuinya lalu membawa beliau kepada ayahnya Abu Ubaidah Abu Huwaiyah. Ayahnya itu telah memarahi, menghendak dan memukul kepala Khalid dengan tongkat yang ada di tangannya sehingga tongkat terpatah. Kemudian dia berkata, adakah kamu telah mengikut Muhammad sedangkan kamu telah nampak pertentangan dengan kaumnya, dan dia mengaibkan tuan-tuan mereka serta dia mengaibkan datuk nenek mereka yang telah mati. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, Muhammad bercakap benar dan aku telah mengikutnya. Dan setelah itu ayahnya semakin marah lalu memaki hamunnya. Kemudian dia berkata, pergilah kamu wahai si bodoh, ke mana saja kamu ingin pergi. Demi Allah, aku sama sekali tidak akan memberi makanan kepada kamu. Sayyidina Khalid membalas, jika ia tidak ingin memberi makanan kepadaku, sesungguhnya pasti Allah SWT akan memberi rezeki kepadaku yang bolehkan aku terus hidup. Ayahnya telah menghalau Khalid keluar dan dia berkata kepada anak-anaknya, jangan siapa di antara kamu semua bercakap-cakap dengannya. Jika tidak, aku akan lakukan terhadapnya sebagaimana aku telah lakukan kepada Khalid. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu telah pergi kepada Nabi dan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengambil berat tentangnya, dan beliau selalu berada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat lain dinyatakan bahawa Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu telah bersembunyi daripada ayahnya di pinggiran Mekah ketika para sahabat Rasulullah SAW keluar untuk berhijrah ke Habasyah. Kali yang kedua, pada masa itu beliau orang yang pertama melakukan hijrah ke sana. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa ketika ayahnya Said bin Al-As bin Umayyah jatuh sakit, dia berkata, jika Allah sembuhkan sakitku ini, maka Tuhan anak lelaki Abi Kabsyah tidak akan disembah lagi di lembah Mekah ini untuk selama-lamanya. Mendengarkan itu, Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu kata, ya Allah, janganlah sembuhkan penyakit ini. Lalu Said bin Al-As telah mati dalam sakitnya itu. Kisah dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Khalid bin Said bin Al-As. InsyaAllah apa yang kita dengar ni, kita sama-sama ambil iktibar dan
kita amalkan dan sampai oleh insyaAllah kita sama-sama ambil ibadah dan sama-sama oleh ini kita lawas Nabi SAW kepada kaum dia insyaAllah itu tutup dengan tasbih kepada Allah hamdulillah Allah muka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.